Tips simpanan yang berjaya adalah simpanan yang susah untuk dikeluarkan. Sebagai contoh, seperti simpanan di ASB yang mana tiada kad ATM, simpanan KWSP yang hanya boleh dikeluarkan dengan syarat yang ketat, dan juga simpanan dalam bentuk emas yang tidak nampak nilai ringgit di dalam emas ini. Sekecil emas 20 gram ini tanpa sedar memegang nilai simpanan sekitar RM10,000. Jika duit simpanan tuan-puan sekitar RM10,000 susah untuk kekal dalam akaun bank, maka emas adalah pilihan untuk membantu tuan-puan bukan sahaja ada simpanan setakat RM10,000, malah lebih daripada itu. Tuan-puan ada pilihan untuk terus membuat belian emas jika ada wang tunai yang cukup, atau tuan-puan boleh menabung gram emas di akaun emas CAP atau Gold Accumulation Program oleh Public Gold. Kelebihan akaun CAP ini adalah tuan-puan boleh menabung mengikut bajet tuan-puan dan tuan-puan ada pilihan untuk keluarkan emas fizikal dalam pelbagai saiz bila cukup sahaja gram emas, atau tuan-puan boleh jual terus melalui akaun emas CAP Public Gold. Kaedah belian dan jualan emas bersama Public Gold adalah sangat mudah dan telus. Jadi untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.